ni Kak nak masak ayam masak kicap ala Jawa. Ayam masak kicap ala Jawa ni ada juga yang dipanggil semur. Ada semur daging, ada semur ayam. Masak semur ni pun macam-macam cara. Ada yang guna macam-macam rempah, ada yang guna daun salam, lengkuas, bagai-bagai lah. Tapi kali ni Kak nak buat Kak punya style yang ala-ala kicap ala Jawa je lah. Tak adalah yang berat-berat, yang simple-simple. Tapi ada bahan yang jadikan dia lebih special. Kena tengok sampai habis. Okey, yang pertama sekali specialnya ada ubi kentang. Kalau anak-anak nampak ayam masak kicap ada ubi kentang, memang semuanya happy. Yang jadi Kak yang potong ubi kentang ni, Kak yang akan gorengkan dulu. Ada juga semur yang dimasuk ubi kentang dan ayam tak digoreng. Tak kisah. Tak kisah. Ini cara kita. Tiap kali kita masak, kita boleh tukar-tukar, tapi konsep dia masih sama. Tak pedas sangat dan ada rasa jintan sikit-sikit, manja-manja je. Kita panaskan minyak, kita goreng ubi kentang dulu. Lepas tu kita juga perlu gorengkan ayam, tapi kita goreng sikit aja, ala-ala dia termasuk dalam minyak je. Okey. Okey, kita gorenglah ubi kentang. Bila kita goreng, masaknya lagi cepat lah. Kalau kita masak mentah-mentah tu nak tunggu dia lembut lambat. Dia kena betul. Lepas tu kalau kita goreng dulu ayam semua-semuanya, dia juga akan bagi masakan kita tahan lebih lama. Cepat-cepat. Ada yang nak hangus bang. Pergi pula tengok TV kan, macam tu lah. Multitasking. Betul tak? Okey, kita angkat ubi kentang ni. Kita tepikan ni kan. Kita juga perlu gorengkan ayam. Style ni kita goreng. Kita tukar-tukar style. Tengok mana yang kita suka. Kadang benda-benda ni kita goreng kan. Kita garam kunyitkan kita punya ayam. Okey, kita bubuh serbuk kunyit nak bagi lagi wangi. Okey. Dan kita gaul. Kita gaul rata. Sedap lah. Betul. Tangan bersih, apa salahnya? Cuci dah bersih. Okey, kita goreng. Tak payah lama. Tak payah tenggelam sangat pun tak apa. Kita pakai minyak tadi kan? Minyak tadi. Kita nak luar-luar dia. Biar garing lah. Okey, kita angkat ayam. Dia masih juicy lagi, masih basah. Jangan sampai dia keras. Sebab kita nak kuah tu tadi meresap dekat dalam ayam. Okay, ini bahan-bahan kisar dia yang kita perlu kisar lah. Macam biasa. Bawang merah, bawang putih, halia dan juga ada ekstra. Kita bubuh buah keras. Nak bagi dia rasa lemak-lemak. Sedap dengan kicap. Okay, masukkan ke dalam pengisar dan kita kisar. Halia biar ada rasa halia, maknanya halia lebih sikit aja. Okay, kita kisar bahan-bahan ni. Okay, kita gunakan minyak lebihan ayam tu, keluarkan sikit. Tinggallah ni biar kalau ada kulit-kulit ayam macam ni biarkan. Nanti dia lagi sedap. Minyak ni pula bang, kita goreng tadi buah kunyit, dia dah cantik kuning. Okey. So sekarang kita nak tumis. Tumis 4 sekawan ni dia ada bau-bau rempah. Ayam masak kicap style Jawa ni dia semuanya ala-ala manja je, tapi bila kita makan kita rasa luar biasa. Biar dia keluar bau dulu. Okey, dah keluar bau sikit-sikit, kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Lagi banyak bahan, lagi sedap. Biar pekat dengan bahan bang. Betul. Kacau. Bagi dia kita kacau. Bawang banyak.
InsyaAllah sedap. Jangan kedekut bubur bawang. Tapi ada juga masakan yang tak nak guna bawang banyak. Selalunya bawang banyak. Yes. Bagus Lagi juga sedap. bang untuk kesihatan. Betul. Tengok dia keluar bau. Okey. Lenggu. Belum lagi bang, biar dia kering sikit. Ayam masak kicap style Jawa, ala Jawa ataupun kata semur ni, dia mesti guna kicap lemak manis. Dia tak gunalah kicap-kicap selalunya lah. Dia guna lemak manis sebab dia nak manis-manis. Jawa ni kadang-kadang makan dia suka manis-manis sikit. Tu yang Kak kata dia manja-manja. Bila makan terasa luar biasa. So kita ambil lah kicap ni, kita buka. Tak payah suka-suka, ikut ajalah. Apa kita nak? Apa yang kita nak, janji kita rasa. Kicap. Test dulu. Test market. Test color. Okey, macam okey, tapi nanti bila dia dah naik minyak, nanti color dia akan lebih gelap. So sebagai perasa kita bubuh sos tiram. Dan kita tambah lagi serbuk perasa. Dia lagi keluarkan rasa. Kain bubur sedikit lada hitam. Tambah Nak rasa. keluar wangi bau lada hitam, dah adalah pedas-pedas lada hitam sikit. Kak Yan nak bubuh asam jawa ni, kacau dulu ya. Okay, ambil asam jawa. Ni lagi asam jawa. Ambil lah dalam banyak tu biar dia ada rasa masam sikit. Tu nak buah cuka pun boleh. Tapi selalunya orang tak ada yang tak tahan kan. Okey, kita masukkan. Jangan masuk biji dia tau. Biar ada rasa masam sikit. Kak nak bubur gula sikit. Orang kata pancing rasa. Garam Kak Ayah masuk dulu sebab kita tak tahu kicap tu macam mana. Dan Kak Ayah nak tambah air biar dia berkuah sikit. Kacau Kayan. Kacau. Dia mendidih. Tunggu dia mendidih, kita masukkan bahan lain. Kak Ayah masukkan ubi kentang tadi. Ubi kentang ni pun akan pekatkan lagi kuah. Kacau. Kalau semur daging yang Kak Ayah pernah kongsikan sebelum ni, color dia tak pekat sangat. Itu betul-betul autentik. Bahan dia lagi banyak. Yang ni kita buat simple. Extra special Kak Ayah bubur suun. Tapi jangan banyak sangat lah. Suami Kak Ayah tak suka pakai suun kan bang? Kita bubur sikit. Nak bagi orang rasa ada lain daripada yang lain. Satu lagi kelainan, satu lagi special Kak Ayah bubur santan. Berapa tu Kayan? Banyak ya? Sikit aja. Sebagai nak bagi rasa lemak. Cuba macam mana rasa santan campur dengan ayam kicap. Kena cuba. Lemak wangi dia serasi sangat. Macam tu. Kacau. Okay, kita boleh rasa. Okey Kayan. Okay, kita nak rasa sebab kicap tadi main tunggang aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cukup. Dia kicap tu dah ada rasa manis-manis, kita tambah gula sikit. Lepas tu lemak-lemaknya, santan sedap betul. Okay, kita masukkan ayam. Ayam tu memang juicy lagi. Biar dia lama sikit lah. Sedap betul. Kena cuba masak kicap special ni. Kita sebatikan. Kita kacau. Biar dia masak mesra. Biar kita nak bagi ayam ni betul-betul masak dan juga kuah ni menyerap ke dalam ayam. Biar dia mendidih lah dalam 5 minit macam tu. Lepas tu kita nak bubuh bahan-bahan yang lain. Menantik dah Kayan. Tengok kan bunyi dia. Dia pekat betul. Okay, kita nak masukkan hirisan bahan-bahan lain. Masukkan hirisan bawang. Ni nak bagi cantik lah. Orang dulu-dulu kalau masak kicap sukalah bubur-bubur benda macam ni. Ini Kayan pula. Favorite Kayan. Tomato. Mak Kak Ain dulu kalau masak kicap kena ada benda-benda macam ni. Okay, kita masukkan ke dalam ayam tadi. Bawang. Cili bang, lupa. Cili hijau, cili merah. Dia nampak cantik. Nostalgia juga. Ni tengok masak kicap macam ni. Okay. Color. Cantik. Okay, kita kacau
seperti kuali ni tak Besar. muat. Nak tambah kuah, okey, sebab suun ni memekatkan lagi kuah dia. Kita boleh tambah sikit kuah lah kalau nak kuah. Tapi bila makan suun dengan ayam dan kuah ni sedap. Sedap ya amat. Dah siap dah ayam masak kicap ala Jawa ni dengan santannya, dengan suunnya. Nak cuba jarang-jarang rasa macam ni boleh cuba. Ada ubi kentangnya. Tomatonya. Dah cantik dah macam ni. Kita hias macam ni je lah bang. Kita hidang dengan kuali kan. Kuali cantik kan Kak. Orang sekarang tak kisah. Okay, kita hiaskan bagi cantik-cantik lagi. Dengan daun ketumbar. Daun ketumbar. Okay, dah siap dah masak gulai kicap. Kuah dia macam ni. Pekat-pekat, cair-cair sikit lah. Macam ni lah rupanya gulai kicap Sambal ala Jawa. Jawa. Lebih-lebih kurang kita tukar-tukar sikit nak bagi. Tak nak bosan, boleh cuba. Ikut Kak Yan punya cara Kak Yan masak, ikut resepi, insya-Allah sedap. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa like banyak-banyak, subscribe dan share. Okay, jumpa lagi. Terima kasih dan bye.